Hmm. Eh, Daus. Daus kan? Ni! Ha. Apa khabar? Khabar baik. Kau buat apa datang kedai sini? Oh, aku ada urusan pasal insurans sikit kat kedai ni. Kerja insurans lagi ke? Eh? Lah, aku ingatkan kau dah jadi bos besar, jadi manager ke. Rupanya jual insurans je lagi. Hmm. Okey lah. Mi, nanti kita semua borak lah. Okey. Kita jumpa lagi Okey, kita pergi. Okay. Orang selalu pandang rendah kerja ni. Tapi diorang tak tahu kelebihan insurans ni. Assalamualaikum Encik Firdaus. Saya nak tanya sikit pasal pelindungan perubatan untuk abang saya sebab dia aksiden. Boleh tak kalau datang klinik kejap? Amy. Daus. Mi, kau okey ke? Aku okey. Kau ejen sompo? Sakit. Tak apa, jap aku panggil doktor. Sekejap. Daus. Aku minta maaf. Tak apa. Sompo tolong kau. Tak sakit kan? Sekejap, cuba aku cerita. Apa yang jadi ni? Apa langgar? Kesian Macam mana boleh langgar? Alah, dia langgar